Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni saya hajaknya nak pergi kayuh basikal. Okey, tapi sebelum tu saya nak unboxing satu helmet untuk basikal yang baru saja saya beli. Okey, jadi ini barangnya. Okey, saya akan unboxing. Okey, sebenarnya kotak dia dah rosak-rosak dah sebab post kan, bukan beli dekat kedai, ambil balik lah. Ini saya beli dekat Shopee. Okey, jadi harga untuk helmet ni RM32. Okey, tapi harga dia berubah-ubah lah mengikut promosi yang dibuat. Okey, so malah saya nak buang masa. Okey, jenama dia Rock Bros. Okey, model apa ni? Model tak ada tulis. Okey, so tak apalah, saya unboxing. Okey, saya beli helmet ni. Okey, dia bagi satu manual user. Okey, dan juga dia bagi handshot. Okey, dalam ni ada handshot. Kemudian ni, okey, sekejap ah. Okey, jadi ini adalah helmetnya. Okey, helmet lah saya panggil. Mungkin dia ada nama lain. Okey, daripada Rock Bros. Macam ni. Okey, memang design dia cantik dan paling penting sekali saya ni beli ni sebab dia murah, RM32 je. Okey, dan design dia cantik. Okey, so kat dalam macam ni. Ni dalam. Okey, jadi macam ni lah. Ni lebih dekat. Tu dah basah dah, jatuh dia. Okey, belakang. Okey, jadi ini sajalah untuk helmet basikal ni. Okey, saya pun dah nak pergi mengayuh. So kita jumpa lagi lah di lain video-video unboxing. Okay, kalau nak beli saya letakkan link. Okay, boleh tengok link. Okay, bye.